Saya rasa Cikgu Bat tersalah tempat sebenarnya. Projek pelabuhan Pintar AI Port Dickson. 19 Mac lalu, projek tersebut telah diluluskan dan diserahkan kepada sebuah syarikat China, yang di belakangnya ialah Anthony Look. Kita sedia maklum bahawa projek ini merupakan projek kerjasama di antara pihak swasta, iaitu Tangguh Holding Berhad, bersama dengan MBI, Perbadanan Menteri Besar Incorporated. Ia menubuhkan sebuah syarikat dan dikenali sebagai Midport, dan inilah yang akan memajukan kawasan ini. Dan kita sedia maklum, Cikgu Bat harus faham bahawa projek ini melantik sebuah syarikat, oleh kerana projek ini projek swasta. Pihak swasta telah melantik sebuah syarikat CCC daripada China untuk menjadi kontraktor kepada pembangunan projek ini. Dan saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa hanya menuduh tanpa asal bukti bahawa Menteri Pengangkutan terlibat. Sebagai Menteri Pengangkutan, beliau memberikan sokongan dan kelulusan untuk memastikan bahawa projek ini dapat dijalankan, dan sepatutnya Cikgu Bat yang mengaku yang dulu sebelum ini sebagai Ketua Bahagian Bersatu dan mungkin sekarang menjadi wawasan, harus faham pembangunan di Port Dickson memerlukan sebuah pelabuhan yang penting untuk rakyat di Port Dickson, kerana kita tidak ada pelabuhan dan kita tidak ada airport di Port Dickson. Jadi ini antara yang penting menjadi game changer dan cukup diperlukan oleh sebuah negeri dan daerah di ini untuk terus membangun sebagai pusat yang hebat pada masa akan datang. Projek ini dia nak bulldoze dan ambil alih semua kawasan 1,400 ekar. Ini kawasan orang kampung. Termasuk juga hutan simpan, termasuk juga tanah adat, termasuk juga kawasan kawasan pertanian dan lot-lot kediaman kampung berhampiran. Ini lagi satu contoh Cikgu Bat tidak menjalankan kajian. Cikgu Bat memang selalu mudah untuk bercakap, membuat fitnah, dan bagi saya tidak ada satu kampung pun yang akan kita korbankan untuk menjalankan projek ini. Tidak ada pengambilan tanah, tidak ada hutan simpan yang akan terkesan, dan Cikgu Bat harus lihat di mana sebenarnya kawasan ini. Dan apa yang penting, kita juga, saya terperanjat ada tanah adat di Port Dickson ini. Sedangkan tanah adat hanya ada di Kuala Pilah, di Jelebu, di Rembau, di Tampin, di Johor. Itu ada tanah adat, tapi di Port Dickson tidak ada tanah adat. Jadi saya rasa Cikgu Bat memang cukup ketinggalan, dan kita tidak akan buat apa-apa pengambilan tanah, kerana syarikat Tangguh Holding ini juga memiliki tanah seluas 500 ekar yang sedia ada, yang akan dijadikan sebagai tapak pelabuhan mereka. Apa justifikasi untuk kerajaan negeri tanda tangan dan serahkan semua tanah ini kepada Tangguh Holding Berhad? TANCO, Tenco Holding bukannya sebuah syarikat yang bankrupt, boleh semak dengan Bursa Saham Malaysia, bahawa mereka adalah sebuah syarikat dan mereka membuat kerjasama dengan MBI, dan kita lihat bahawa mereka mampu membawa pelabur untuk datang melabur, kerana membawa pelaburan ini bukannya satu amount yang kecil. Dia melibatkan 3.4 bilion ringgit untuk fasa pertama ini. Jadi saya rasa ini merupakan satu fitnah yang semata-mata dibuat kerana merasakan bahawa pelabuhan ini akan menjadi game changer, dan kita juga berancang untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perlintasan bebas cukai, dan ini akan memberikan satu manfaat yang besar kepada penduduk di Linggi dan Pasir Panjang khususnya,
Ini akan menjadi satu pertarungan ya, yang sengit, dan saya yakin bahawa mereka tidak ada isu yang nak dimainkan untuk menakut-nakutkan orang Melayu khususnya yang tinggal di kawasan kampung Teluk, kampung yang berhampiran di Pasir Panjang khususnya. Mereka ditakut-takutkan akan ada pengambilan ini. Saya telah terangkan kepada sebahagian besar penduduk di situ bahawa tidak akan ada pengambilan tanah dan mereka akan terus tinggal di situ dan akan menikmati pembangunan ini dengan baik. Dan saya pastikan bahawa saya sentiasa menjaga amanah, jujur, dan saya tidak seperti Cik Gubat. Saya akan pastikan tanah-tanah orang Melayu tetap terjaga dan dijaga dengan baik, dan kita bukan pembawa fitnah yang membawa fitnah ke mana-mana untuk mengelirukan masyarakat Melayu khususnya dan ditakut-takutkan dengan apa yang dirancang oleh Cik Gubat. Syarikat inilah yang akan dapat tanah-tanah di kampung Sekawang, Pasir Panjang dan sebagainya. Seterusnya dalam perkara ini, apa nasib nelayan, dahlah hilang tempat tinggal apa semua. Ada ratusan penduduk yang bergantung dengan Sungai Linggi, nelayan darat, sektor pelancongan, pemandu-pemandu atau pengusaha river cruise. Ini semua akan terjejas. Ini lagi satu perkara yang saya agak terkejut. Dia tidak melibatkan kampung, tidak akan melibatkan kampung Tanjung Agas, mereka tidak akan melibatkan kampung Sungai Raya, dan kita sedia maklum kita juga tidak melibatkan Sungai Linggi. Saya rasa Cik Gubat tersalah tempat sebenarnya. Sebab di sepadan Negeri Sembilan ada satu lagi projek pelabuhan yang dinamakan Kuala Linggi International Port, KLIP ataupun ringkasnya KLIP. Mungkin itu yang Cik Gubat maksudkan. Itu di bawah negeri Melaka dan tidak terlibat dengan Negeri Sembilan. Apa yang menarik di Negeri Sembilan, kita nak pastikan bahawa semua nelayan kita jaga. Kita akan bagi kompensasi yang baik sebulan 1,000 kepada nelayan yang terjejas. Nak pastikan mereka mendapat manfaat daripada pembangunan ini. Dan tiada bantahan, dan saya rasa Cik Gubat membawa suara-suara yang sumbang ini kerana bagi saya terlalu jauh di antara yang kita rancang di Midport ini, iaitu di kawasan Pasir Panjang berhampiran dengan Eagle Range dan juga dengan Sungai Linggi. Tiada kena-mengena dengan Sungai Linggi, Cik Gubat. Saya harap Cik Gubat faham. Cik Gubat jangan meracau di hujung-hujung kita menghadapi pilihan raya ini.